hari mah sampai cuci piring tuh. Jadi ada turun tuh. Ayo, memperbaiki surang sih. Nak pada siro. Kalau nak jantan iyo lah. Tolong jangan jantan. Kok surang? Pak datang ke siko? Nah, ada dah dia sebut bunda itu aja nya. Mengapa teragak jauh bunda? Lama nak besok. Ini patang ada pasal apa mah waktu apa kibus anak awak kan? Ada. Ngapa ni mana dia apa lah? Kadang apa ya? Apa yang Aduh. Aduh. Sialah mata ayam skugo. Siapa lantak ayam ni ya Allah? Ni ya Allah. Ni pajak ko mang. Lantak. Hey! Mga nabra. Onde pajak si kodok. Onde ang lama ang siko. Ha? Ang pangan ayam den, ha? Ang pangan ayam den. Ang ganti ndak. Nya lagi mengandung gini tu ha? Ha? Ang mga nabra na pandai yang mencari apa-apa onda tu dah. Matok bu. Iskoko ada tulisan nama jan ayam do. Anda tahu den ang ganti ayam den kini ko jual? Mangalo harus ganti. Celek gua sana cabi gara-gara lantak ayam dari tua. Anda tahu den do ang ganti ayam den kini ko jual? Jadi ayam den tu sudah mengandung gini. Dan prediksi tu dalam isi paruhnya tu 10 atau isi dalam talua tu. Anda tahu dan ang kalian lah 2000 cek talua. Berapa tu piti ya? 20.000. Ah, lah tahu ang mah. Segitu ganti piti den tu. Kalau sebanyak tu ancapak kok antak ibu. Apa itu? 4.000 kan ni yo. Oh, kurang ajang yo. Di Manila muncang ko pandila ko magago talu apa ko. Ada saya ragu mah dalam isinya ada tenda. Bu, mangaira tu bu. Mana? Ah, weh. Nila kabur na tu ba ayam tu. Ayam tu. Kalau betanang saya awak. Ini mah ayam tu. Ayam mati. Ayam tadi tu mati ayam tu balai. Jadi ikan mana? Ila talu yang tu kada jual. Nak baa dah mah jalan nak lu mah. Sama. Ada wak sampai bekot tunjukan lah. Mantap. Jadilah. Jalan mama. Sama tadi bawa kau. Masuklah suka. Aku tunggak kayu wanita ko. Oh, mana? Kau Hei, siko. Capek lah. Lama sekolahnya. पास आए यूं मुस्कुराए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने
seru gak Tira? Bisa aja dedek Awak go. Udah. Ke dalam deh Pak, dedek juga. Malah Oke. Bunda Ira, Iya, apa Pak? sebenarnya awak lalamu mendak rasa Bunda Ira. Rasa apa Pak ke bunda aku? Iya, Bunda tahu soalnya dah. awak lalamu suka je Bunda Ira go. Apa serius apa? Serius Bunda Ira. Coba apa bercanda? Senyum patang tu apa lirik? Dia dengar-dengar patang Ira ngadu Makanya kan. awak kir Apa tu lah dulu selesaikan awak ngecek lupa. Apa? Dengar-dengar patang Ira ngeceknya apa titip salam je bunda. Iyo. Ini manis napa kan? Makanya awak kir je calon anak awak tu. Ya tapi awak giko Pak. Jadi aku beko tu Ira tu nak setuju tu Pak. Tenang selah. Assalamualaikum. Aku. Itu Ira datang awak tu. Biar awak menyondok dia. Mak mana? Oh. Yang lupa kok. Mantap sih ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ande Ira. Masuklah nak. Dari mana Ira tadi? Iko dari Parak tadi berasian tu rumput-rumput tinggi ke Ciamai Mama. Makanya Ira berasian. Yo santiang perangnya anak emakku. Yo mau itu bantu emak ke Parak tu mah. Beres-bereskan apa tu mah. Jadi sampah banyak. Kadang kalau dari caliak Parak tu nak abi dia ambil tangga sebelah. Tangga sebelah aku cama aja orang. Gantilah beres-beres lah Ira lah. Apa tadi? Sampah atau jarang atau makan lah Ira lah. Nasi lah masak. Tadi perasaan tadi Ira dengan suara jantan lah di rumahku mak. Nak ada perasaan Ira settingnya, nak ada apa-apa dah. Mak seorang di rumahnya. Mak Allah mau bawa jantan ke rumah. Serius lah mak tu. Jadi Ira dituduh-tuduh mak. Iyo, aman nak ke, dah berdutuh je Ira dan nak. Mak, kau mak, aman nak berdutuh je nak doh. Yalah, Ira masih dalam mak Hari yang ni, hari yang mau mandi. Dah. Masuklah nak, makan nasi ya. Itu nak siang loh. Siapa tak sapu segadang kau di rumah kau? Pertama kali nampak sapu di gadang kau. Yalah, dalam lah. Pak, kalau lain, kita nak ke dalam lah, capek lah keluar. Oh iya mak. Ya awak pamit lah ya. Iya, tunggu lah dulu bantu, tunggu lah bantu. Beko nampak aja kira beko. Jangan angin dong, Beko. Awak pulang lah ya. Aduh. Woi, siapa tu? Dah ada dong, lalu aja lah Ira, lain ada orang dong. Apa masuk Pak? Masuk Pak. Mangga Pak keluar Ciko tak? Tegak Ciko? Masuklah Pak ke rumah aku ha. Tanpa Assalamualaikum. Mak aku cek. Ama mak larang dedek mau ditunda pacar sama si Godok, tapi ama mau ditu perang ama. Kan nak syahdu ama mau ditu do. Kalau Ira kare jiwa ku Godok, ada si cek saran. Restui ama jawab Pak go. Habis itu terserah Ira lah nyo sama Godok kama-kama. Mangga mau aku tuju jawab Pak go. Nak ada jantan selain Pak go lain. Jadi Pak go tukang kibus mah. Lah jadi mak aku lah kena hati jawab Pakku mah. Ibaratkan lagu tu kasih tak paramuan dek kau mah. Itulah mak aku dah lagu tu. Jadi setuju Ira Pak Jamak Ira. Kalau kayak gitu, jadilah. Oke, minggu depan kami prewed. Mengapa juga? Mengapa? Mak larang Ira pada itu nak dedek bicara sama Godok, tapi ngomong. Kalau mau itu Ira setuju. Ya. Kan dia apa yang dibayakinnya tuh ketahuan. Ya. Oh, yang aja jam tuh. Manila muncang ko, Manila kung mga gago, talo lagi ganito. Ya. Mario. Oke. Boleh. Barada. Tapi gue minta kayak gitu ya, jadi susah. Iya di ini sih kan. Iya.
Herman. Memang berbagi DNA yang sama, tapi bukan berarti perangan yang sama. Yang satu presiden wannabe, yang satu lagi botak cia. 3 senti. Oh my god, terima kasih atas ayah ibu kami. Berani ngasih kami, mau menuntut